Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul alaihi mussalatu wassalam ialah terselamat daripada aib yang meliarkan perasaan manusia. Perkara ini adalah di antara keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anbiya, yakni nabi-nabi alaihi mussalatu wassalam. Sama ada dari segi tubuh badannya atau pemikirannya, seperti mereka tidak dihinggapi oleh penyakit yang menjejekkan atau menjejaskan akal, di mana Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka daripada perkara-perkara tersebut. Sebabnya kerana Allah Subhanahu wa taala melantik nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi mussalatu wassalam di kalangan manusia yang dipandang hebat oleh umat di zaman masing-masing. Hebat dari segi akal fikiran, dari segi akhlak, dari segi tubuh badan. Tidak boleh diatasi oleh orang-orang lain, supaya mereka diterima oleh masyarakat dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang hebat. Manusia yang paling sempurna, yang paling baik di zaman masing-masing. Mereka adalah contoh dan teladan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala supaya beramal dengan agamanya yang dinamakan Islam. Adapun apa yang diriwayatkan tentang Nabi Ayub alaihi mussalatu wassalam, kononnya dia dihinggapi oleh penyakit yang kotor sehingga badan berbau seperti bangkai. Ulat-ulat keluar dari jasadnya sehingga dibenci oleh isterinya. Cerita yang batil dan bohong ini adalah di antara Israiliyat, riwayat dari orang-orang Yahudi yang tidak harus dijadikan i'tiqad, kerana ianya bercanggah dengan sifat-sifat ketinggian yang ada pada Rasul-Rasul alaihi mussalatu wassalam yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Al-Quranul Karim tidaklah menyatakan kepada kita cerita-cerita yang seperti itu. Sesungguhnya apa yang diceritakan ialah tentang penyakit yang dihadapinya sebagai ujian dari Allah, dan dia tidak lupakan Allah, sentiasa berdoa dan mengingatinya, sehinggalah Allah menyembuhkan penyakitnya. Berhubung dengan perkara itu, Allah SWT berfirman, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yaddur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indik wa dzikra lil 'abidin. Al-Anbiya ayat 84. Artinya, dan Nabi Ayub ketika dia menyeru akan Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami hilangkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadikan peringatan bagi segala mereka yang menyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian kepada Nabi Ayub alaihi salam. Ditimpa penyakit, anak-anaknya mati, hartanya hilang,
dengan satu bencana yang diturunkan kepadanya, supaya Nabi Ayub menjadi contoh orang yang sabar, di mana penyakit bencana tidaklah sampai menjejaskan martabat dan kedudukannya. Adapun cerita-cerita yang disebut di dalam kitab Qasasul Anbiya, kisah Nabi-Nabi, dan disebut di dalam setengah kitab-kitab tafsir, termasuk kitab-kitab tafsir yang besar, menjadi kelaziman ulama-ulama tafsir seperti tafsir Sawi, tafsir Khazin dan beberapa tafsir. Bahkan tafsir Al-Qurtubi pun dimasukkan juga kadang-kadang dengan cerita-cerita yang diriwayatkan daripada Israiliyat. Israiliyat ialah kisah orang Yahudi apabila orang-orang Yahudi masuk Islam. Golongan ulama ahli kitab masuk Islam, maka mereka bawa cerita-cerita ni di dalam masyarakat Islam. Dan ada ulama-ulama Islam yang mengaji dengan ulama-ulama ahli kitab ini. Lalu mereka mengubah, letak semua dalam kitab-kitab mereka. Ada yang sahih, yang dhaif, yang maudhu', yang palsu dimasukkan semua. Oleh kerana itu, maka kitab-kitab ini hendaklah ditahqiq. Kitab yang mesti dipelihara ialah Al-Quranul Karim. Quran itu dipelihara, tak boleh ada cacat cela di dalamnya, dipelihara oleh Allah. Adapun kitab hadis, Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Muslim ini diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih, yang tidak ada dhaif di dalamnya. Kerana Bukhari dan Muslim, dia antaranya Imam Bukhari yang meriwayatkan ratus ribu hadis. Hadis-hadis pilihan saja yang dimasukkan di dalam kitabnya, dan hadis-hadis yang nak diletak dalam kitab itu di sembahyang istikharah dulu, baru dimasukkan hadis dalam kitabnya. Sahih Bukhari dan diikuti oleh Sahih Muslim. Maka yang paling sahih selepas Al-Quranul Karim ialah Sahih Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Itu yang paling sahih selepas Al-Quranul Karim. Kemudian ulama-ulama lain yang meriwayatkan hadis mengikut syarat-syarat Bukhari dan Muslim. Itu hadis yang sahih juga. Lepas pada itu, banyaklah dimasuk hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah. Yang lemah boleh tahan lagi. Yang teruknya hadis-hadis yang maudhu', hadis rekaan. Dan yang paling teruknya Israiliyat. Israiliyat ialah cerita-cerita yang dibawa oleh ulama-ulama Yahudi yang masuk Islam. Mereka masuk Islam dah, tetapi dibawa cerita-cerita yang ada dalam kitab-kitab mereka kepada masyarakat Islam. Dan ada kalangan ulama-ulama memasukkan cerita-cerita ini dalam kitab mereka. Ini menjadi masalah. Maka mengikut kaedah ulumul Quran, ilmu Al-Quranul Karim, begitu juga ilmu hadis, maka Israiliyat, kisah-kisah orang Yahudi ini dibahagikan bertiga bahagian. Yang pertama, Israiliyat yang wajib kita percaya, tak boleh tolak, wajib kita percaya. Iaitulah Israiliyat yang sama dengan yang ada dalam Quran dan ada dalam hadis-hadis yang sahih lagi mutawatir. Di sana ada riwayat orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi. Riwayat dia sama dengan Quran dan sama dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena terima, wajib. Yang kedua, Israiliyat yang kita kena tolak, kena buang, haram, tak boleh terima. Iaitulah Israiliyat yang bercanggah dengan Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kena tolak. Kita kena buang Israiliyat ini. Di antaranya ialah Israiliyat yang berkait dengan kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang boleh menjatuhkan martabat mereka. Contohnya yang kita baca ini, iaitulah kononnya Nabi Ayub alaihi salam sakit habis apa berulak. Jadi berulak tubuh macam bakar. Jatuh hulak ambil bubuh pula, itu pelawak tu.
Ulat jatuh ambil letak pula ulat tu. Takut ulat tak ada rezeki. Itu cerita bohong, cerita Israiliyat. Ini ada dalam kitab. Kita kena faham, bukan semua ada dalam kitab tu kita kena pakar belaka. Kena rujuk kepada Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya kisah Nabi Lut yang melarikan diri, yang berhijrah dengan anak dia setelah kaum dia dimasukkan. Orang Yahudi ubuh dalam kitab dia. Kononnya Nabi Lut berzina dengan anak-anak dia. Ini merosakkan martabat Nabi-Nabi. Nabi-Nabi dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ini kerja orang Yahudi semua. Kerja orang Yahudi. Di antaranya ialah kisah Nabi Daud berkahwin dengan isteri panglima perang dia. Suruh panglima perang dia berperang. Sebab Nabi Daud terpandang isteri panglima perang dia yang sangat cantik. Nabi Daud pun nak suruh panglima perang lagi biar mati. Bila panglima ni mati, dia boleh kahwin dengan isteri ni. Ini Israiliyat. Cerita orang Yahudi. Ini ada dalam kitab tafsir. Oleh kerana itu ada orang kita ni asal dalam kitab, ya selalu. Itu tidak boleh. Kitab-kitab ni kena tahqiq. Kerana ada kalangan ulama-ulama kita, dia masuk semua Israiliyat ni. Tafsir-tafsir yang agak menjelaskan ini Israiliyat, di antaranya tafsir Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir ni tafsir yang dibersihkan Israiliyat. Kalau ada Israiliyat dia sebut. Al-Qurtubi begitu juga, dia sebut ini adalah lemah, riwayat yang lemah. Tapi ubuh juga dalam kitab dia. Di antaranya dia letak dalam kitab, lock begitu saja. Menyebabkan orang yang bacanya, oh ya sungguh, ini menyebabkan boleh menimbulkan kekeliruan. Kerana di zaman awal Islam, kertas tak ada. Bukan zaman ni, kertasnya tak ada. Tulis di belulang, tulis di tulang. Tulis di kayu, di kulit kayu. Pakai ingatan begitu saja. Tidak banyak. Lepas tu baru ada kertas. Bila ada kertas ni, banyaklah kitab-kitab. Maka boleh dibandingkan antara satu kitab dengan satu kitab. Sekarang ni pula ada komputer pula. Ribu-ribu kitab boleh masuk dalam komputer. Dan boleh dilihat mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Di mana ilmu-ilmu yang baru boleh kita gunakan untuk buat tahqiq, buat kajian terhadap kisah-kisah ini. Khususnya yang berkait dengan Israiliyat. Cerita orang-orang Yahudi. Cerita Nabi Sulaiman, cerita Nabi Ayub, cerita Nabi Ibrahim. Banyak cerita-cerita Nabi ini dimasukkan dengan Israiliyat. Di antaranya Israiliyat yang terserah pada akal kita. Nak terima ke tak mau terima ke, itu hal fikiran kita lah. Di antaranya Israiliyat yang masuk dalam hadis Isra' dan Mi'raj, bukan hadis. Bukan hadis, Nabi tak sebut pun. Tapi ada dalam kitab Isra' dan Mi'raj. Langit yang pertama daripada besi, yang kedua daripada suasa, daripada temaga, daripada perak, daripada langit ni. Daripada macam-macam. Langit ni. Lapis yang pertama daripada ni, yang kedua daripada ni. Nabi tak sebut pada dalam hadis. Tapi ada dalam kitab Isra' dan Mi'raj yang diterjemahkan. Ini bukan berhadis Nabi SAW. Ini termasuk di dalam Israiliyat. Terpulang kepada kajian-kajian baru yang dibuat. Adakah kisah ni benar ataupun tidak? Di antaranya, bumi tempat kita duduk ni, duduk atas tanduk lembu. Lembu duduk atas ikan pula. Ikan duduk dalam laut, ikan nun. Ini termasuk dalam Israiliyat. Cerita Israiliyat. Iaitulah cerita orang-orang Yahudi yang dimasukkan di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Islam. Di sinilah maka disuruh kita mengaji dengan berguru. Bukan pakai baca sendiri. Kalau baca sendiri, syaitan boleh masuk jadi tok guru celah tu. Kalau baca kitab sendiri. Kena ada guru. Dan guru pula guru yang mursyid. Mana guru yang mursyid ni? Guru yang membaca kitab dengan tahqiq. Dengan mengkaji. Bukan guru yang tidak mursyid.
Asal berjumpa boleh bercakap sedap je, ya selalu. Ini tidak. Mesti kita tahu dia mengaji dengan tahqiq, dengan mengkaji betul-betul yang boleh membezakan dia antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Orang yang Tuhan pelihara ialah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Taala pelihara. Apa yang dipahamkan di ayat yang tersebut, kisah Nabi Ayub menunjukkan bahawa kemudaratan yang dialami oleh jisimnya dan keluarganya ialah jenis kemudaratan yang menimpa manusia yang juga mengenai para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana mereka juga menemui ajal, dan apa yang berlaku itu tidaklah ke peringkat menjatuhkan martabat mereka. Allah Ta'ala jadikan nabi-nabi tidak menjatuhkan martabat mereka. Di antaranya orang Yahudi kata Nabi Musa ni buruk. Buruk Nabi Musa tu, sebab itulah Nabi Musa dia mandi jauh pada orang, kata orang Yahudi. Ini kisah-kisah Yahudi. Nabi Musa ni dia pasal apa dia mandi jauh pada orang? Kerana dia batu dia buruk. Malu takut orang nampak batu dia. Dia sanggup buat hina Nabi dia sendiri, ni orang Yahudi. Maka berlakulah dalam riwayat, dalam hadis, dalam Sahih Bukhari dan hadis-hadis yang lain, Nabi Musa pada satu hari dia mandi jauh daripada orang. Dia mandi dalam keadaan dia buang pakaian dia, tak ada kain sahang, telanjang. Lalu Nabi Musa pun letak pakaian atas batu. Nabi Musa pun mandi. Sudah mandi, Nabi Musa nak ambil kain, batu gerak jalan. Kat baju aku ni, Nabi Musa dah kejar batu-batu. Tujuannya ada kalangan Bani Israel yang tengok Nabi Musa ni tak buruk, rupanya bohong, pelawak je. Allah Ta'ala nak selamatkan daripada Nabi Musa. Nabi Musa, supaya kisah aib Nabi Musa didedahkan oleh orang Yahudi sendiri. Ini disebut di dalam hadis riwayatnya. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala memelihara Nabi-Nabi daripada cacat cela. Sama ada fikiran dia, akal dia, dan lain-lain lagi, Allah Ta'ala pelihara. Nabi adalah orang yang paling cantik, yang paling lawa, yang paling hebat, yang paling gagah, yang paling berani, yang paling mulia akhlaknya, dan paling bijak akalnya. Ingatannya kuat, tak lupa langsung. Bila bertemu dengan orang, ingat. Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan ribu-ribu sahabat dia. Tengok sahabat sekali kenal walaupun ribu-ribu. Kita kalau ramai sangat tak kenal dah. Allah Ta'ala jadikan ingatan dia kuat. Dengan sebab itu, wahyi yang dia terima, kitab yang dia terima, tak dilupakan. Allah Ta'ala jadikan keistimewaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul lebih daripada manusia-manusia yang lain. Oleh kerana itu, maka sifat-sifat yang buruk pada jasad dia, pada fikiran dia, pada akhlak dia, ditolak oleh Allah Ta'ala, dibuang oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pelihara mereka daripada perkara-perkara itu.